siapa yang selawat ke aku 10 pagi, 10 petang. 10 pagi, 10 petang. 10 patah ya. Sudah semaya subuh, kita selawat ke Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita selawat. Tak sebut Sayyidina, tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kau tu cepat sikit. 10 ya. Tu baik sejik tu pak selipar tu boleh dah 10. Siapa di selipar? Lepas tu lepas asal karang pula 10. 10 patah. Allah, tak boleh buat lagi hak ni kau. Baik jadi kaki pak lah. Oh, nak ayat tak ada lagi. Nah, gapo tu Nabi kata tu? Nabi kata gapo? Perakan, Nabi royak rap perakan. Orang ni kalau buat 10 pagi 10 petang, tunggulah di padai masyarakat esok di akhirat esok aku nak syafaat orang ni. Allahu akbar. Tu jamin ni Rasulullah. Aku nak tolong orang ni. Pas 10 tak boleh kau habis jauh. Oh, kalau tak boleh 10 lagi kau mundur hidup hari-hari tak ada mikir ke Nabi dak. Oh, duk mikir tetap nak rangah semata. Oh, duk bisa cari nak makan semata, nak sumak perut semata. 10 ya. Allahu akbar. Asa. Yang kedua hadis Nabi royak barang siapa yang selawat ke aku 100 kali sehari. Lepas subuh 100. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa 100? Oh, Nabi kata, siapa yang selawat ke aku 100 sehari, ambil lepas subuh sampai waktu asar. Celah-celah tu. Nak buat selalu pun tak apa. Ataupun nak baca sikit, sampai 100. Sampai asar kali 100. Nabi kata apa? Nascaya Allah Ta'ala terima hajat kita 100 hajat. 100 hajat. Allahu Akbar. Pas kita nak boleh 100 hajat ni bukan mudah. Hak kita duk semaya hajat duk maya hajat orang minta maya hajat tu. Belum lagi tentu kata Tuhan ni nak terima tak terima hajat kita. Hak kita duk maya hajat dah. Hafaz sejadah, Tok Imam maya hajat mari kita sikit weh.